Kita telah membuat persiapan yang terbaik untuk menghadapi pilihan raya kecil ini kerana kita yakin dan kita pasti bahawa pilihan raya kecil ini adalah pilihan raya yang cukup penting bagi MCA dan sama-sama kita sebagai pemimpin pusat MCA akan memastikan MCA akan bekerja keras bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan calon Barisan Nasional. Kawasan Dun Kajang adalah kawasan Dun MCA yang telah pun kita bertanding selama ini dan kita pada hari ini telah pun mewujudkan satu jaduankuasa pilihan raya kecil di peringkat pusat akan dipromosikan oleh Datuk Wee Ka Siong, Timbalan Presiden MCA. Jaduankuasa pilihan raya kecil peringkat negeri MCA akan dipromosikan oleh Datuk Donald Lim sebagai Timbalan Pengurusi MCA Jaduankuasa Perhubungan Negeri. Bilik operasi di peringkat bahagian akan dipromosikan oleh Saudara Lee Ban Seng, iaitu Ketua Bahagian kawasan Ulu Langat. Kita telah pastikan strategi dan juga kerja-kerja persiapan menghadapi pilihan raya ini untuk memastikan kita dapat menggerakkan semua jaduankuasa di peringkat cawangan dan di peringkat akar umbi. MCA Pusat akan juga bekerjasama dengan semua parti-parti komponen di peringkat bahagian dan negeri untuk memastikan bahawa kerjasama yang erat antara parti komponen untuk memenangi pilihan raya kecil ini. Kita juga akan menggariskan zon-zon yang tertentu untuk memastikan semua pemimpin pusat MCA akan memastikan kawasan anak angkat masing-masing untuk memastikan kita sama-sama bergerak sebagai satu pasukan untuk memastikan memenangi pilihan raya kali ini. Saya juga nak tegaskan di sini bahawa pilihan raya kecil yang sengaja diadakan oleh Anwar Ibrahim adalah satu cara manipulasi demokrasi dalam negara kita dan memperbodohkan rakyat di kawasan Kajang. Saya rasa ini satu taktik yang telah digunakan dahulu dan sekarang dia gunakan taktik ini sekali lagi. Dan saya yakin rakyat amat memarahi kaedah ataupun taktik yang digunakan. Taktik ini adalah semata-mata untuk menyelesaikan isu parti keadilan sendiri. Tapi kita tahu juga bahawa apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim semalam, dia kata hari kemarin beliau kata bukan beliau yang akan bertanding di kawasan Kajang. Kemudian beliau semalam menyatakan beliau akan bertanding. Semalam beliau kata bukan bertanding untuk menjadi lebih besar. Tapi hari ini bekas adun yang Lee telah menyatakan beliau letak jawatan untuk membolehkan Anwar Ibrahim jadi lebih besar. Ini semua telah pun memperjelaskan bahawa Anwar Ibrahim cuba manipulasi dan juga membohongi rakyat dalam perkara pilihan raya kecil kali ini. During this Chinese festival time, created this by-election is unnecessary and more importantly, it is not for the rakyat, it is for Anwar personal agenda.